Nak buang angin, just buka ya, picu merah ni kan, pusingkan, dia akan mengepis secara automatik. Yang bagus sekali ni, siap dapat awning tau. Dapat awning, dia punya pole. Kalau takut terbang lagi, ni, dia dah bagi dia punya pack ni ikat untuk ke 44. Kalau takut terbang juga ni, boleh beli lah. Beli asing beli yang jenis heavy duty punya, ikat 44, memang takkan terbang. Untuk sebelah depan dia ada mosquito net, pintu depan dengan belakang. Bila kita masuk ni, boleh berdiri tau. Nampak tu. Bila nak tukar baju senang, nak sembayang senang, kiri kanan ni dah ada tingkap. Bila tertutup jadi macam ni, bila terbuka dia akan jadi macam ni lah. Atas pun ada ventilation, mosquito net, ada satu hook untuk gantungkan korang punya lantern ataupun kipas. Memang cantik. Sebelah belakang dia pun sama. Bila pintu dia tak nak jadikan awning, kita boleh lipatkan, jadikan kita boleh ikat kat atas ni. Memang cantik Okey, bila kita baring memang selesa tau. Seorang, dua orang, tiga orang. Tiga orang dewasa ataupun laki bini, anak, dua orang lah. Dah cukup guys untuk kemah ni. So mana korang dapatkan kemah inflate ni yang jenis angin ni? Harga dia pun murah. Biasa harga dia rip kan. Boleh tekan link kat bawah.